Assalamualaikum. Okay guys, hari ni hujan. Jadi aku berada di ECW Motorsport. Jadi hari ni aku nak tunjuk kat korang satu model kereta yang ni pernah muncul dalam satu filem yang terkemuka. Apa dia? Ini dia, Honda Odyssey 2.4 Absolute. Okay guys, korang boleh tengok dulu. Tengok dia punya design. Design lampu belakang, design belakang dia. Alright, korang boleh nampak nama dia Honda Odyssey Absolute. Okay, yang ini adalah model tahun 2021. Ini kategori MPV 7 seater. Okay, korang boleh tengok ada grill dekat belakang ni. Dan dia punya design lampu nampak premium. Dan apa lagi, kita tengok dia punya saiz tayar. Saiz tayar mungkin dalam 18 inci macam tu. Sport rim, two-tone, warna hitam dengan warna warna grey. Warna greyish, lepas tu ada warna metal kat sini. Alright. So dia punya tangki minyak dekat belah kiri. And then features tambahan untuk Honda Odyssey ni. Okay, korang boleh nampak ini kalau korang nampak ada macam line sini. Yang ni dia punya slider. Okay, slider dia. Sama ada korang nak buka pintu, tarik macam ni. Okay, dia akan buka. Dan korang boleh nampak ada LED warna biru kat sini. Kalau dia macam berdenyut-denyut tu, korang boleh slide lah. Slide dia bukan kat atas, bukan kat bawah. Dia sini. Okay, tarik ke sini. Sampai jadilah. Jatuh. Kadang dia detect, kadang dia tak detect. Okay, kena cuba banyak kali. Tengok tangan korang okey ke tak okey. Macam ni. Tak jadi. Okay, korang dah tengok dah cara nak buka pintu dekat bahagian tengah ni. Jadi kita tengok dekat bahagian depan pula. Okay, ini dia punya design bahagian depan. Kita tengok dekat lampu dia, ada day running light, ada LED. Okay, chrome kat depan ni dia panggil black chrome, memang cantik lah. Dan korang boleh tengok dia punya depan ni. And then kat tengah-tengah ni dia ada kamera. Jadi dia ada fungsi kamera 360. Logo Honda yang besar tu kat bawah ni. Alright, design dia memang decent lah untuk Honda Absolute, Honda Odyssey Absolute. Dia punya capacity engine 2400cc. Alright, kalau kita tengok dekat bahagian dalam, okay, korang boleh tengok dekat pintu dia. Sini dia ada macam tekstur kayu sikit. Kalau dalam cerah, korang boleh nampak sekarang tengah gelap. Okay, yang ini dia fabric. Okay, sini plastik. So sini ada cup holder, ada speaker kat sini, ada button-button macam nak lipat korang punya cermin ni. So ada nak lock apa semua kat sini. And then ini interior bahagian dalam dia, multi-function steering. Okay, yang ini original. Lepas tu boleh tengok dekat dia punya dashboard, yang ni plastik plastik. So bahagian aircon vent, sini ada tempat letak cup holder. Dan kalau korang pasang kat sini ada kamera ni, macam yang aku cakap sebelum ni. Ada kereta Honda, dia ada sediakan fungsi kamera 360 ataupun kamera sisi belah sana. Jadi bila korang nak corner ke kiri ke, korang just tekan macam ni ataupun tekan ni. Right, kita tengok dekat kursi pula. So kursi dia datang dengan half leather seat, ada side airbag. Alright, jadi kalau korang perasan, dia punya leather ni dia memang lembut lah, memang selesa lah. Dan untuk seat bahagian tempat duduk ni, selalunya kalau orang dah pakai lama, yang ni dia akan rosak. Okay, dia akan nampak urat-urat, kedut-kedut. Okay, jadi kursi kedut lah. Tapi untuk kereta ni, dia punya seat masih cantik lagi.
And then ada armrest, kalau korang tak nak pakai boleh, nak pakai pun boleh. Lepas tu ada ruang kat tengah ni, ada ruang kosong. Dan korang boleh tengok dekat tengah-tengah ni, jadi dia punya tombol gear dekat belah atas ni dekat belah atas ni, push start button. Dan ini ada tempat HDMI, ada tempat USB port. Okay, ada tempat port power outlet. Okay, sini pun sama juga. Kalau korang tekan ni, dia boleh naik atas. Mungkin korang nak letak telefon ke apa ke, dia tak pakai, tekan je balik button sampai dengar bunyi klip. Alright, and then dekat bahagian atas, so kereta ni dia datang sekali dengan set TV ataupun roof monitor dekat atas ni. Dan yang ini tempat letak telefon, ataupun kalau korang nak tengok orang kat belakang, semua kat sini Okay, kita dah tengok pintu, dah tengok dia punya driver seat. Kita tengok seat tengah pula. Okay, macam yang aku tunjuk tadi lah. So dia ada function sliding, pakai touch panel sini. Tapi bagi aku better pakai tarik handle ni je. Okay, lagi cepat. Kalau korang nak main dia ni, dia mungkin lambat. Orang dah jauh ke depan, kau masih nak main-main lagi benda ni. Macam ni. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak. Okay, tengok tangan korang. Okay, tengok tangan korang. Mungkin dia nak tambah lagi satu features lah untuk kereta ni. Alright, kita tengok dekat seat tengah. Alright, seat tengah dia nampak agak selesa. Jadi kat sini korang boleh tengok ada lever dia nak depan belakang. Yang ni dia ada fungsi untuk tolak kursi ni ke sana. Okay, ada tolak kursi ke sana. Ke tengah boleh, ke depan boleh, ke kanan ke kiri pun boleh. So ada 4 aksis lah. Alright, kalau tengok sini dia macam ada fungsi untuk kursi kaki ni. Betul tak yang ni? Okay. Betul guys. Okay. Korang boleh nampak tak? Yang ni kalau untuk perjalanan jauh. Jadi orang kat seat belakang ni dia tak ada lenguh sangat. Okay, tak ada lenguh sangat. Jadi dia boleh lunjurkan kaki dia. Letak kat sini. Bila dah habis tu korang lipat balik lah. Dan korang boleh tengok dekat ruang tengah ni memang nampak sangat-sangat selesa, sangat luas. Ruang kepala pun memang besar juga, memang luas juga. Dan boleh tengok TV lah. Ni orang panggil roof monitor. Dan kalau korang tengok dekat sini ada 2 aircon vent kat sini. Dia punya lampu pun agak cerah juga. Jadi kalau korang dalam gelap nak tengok telefon ataupun nak cari barang, sangat-sangat convenient sebenarnya. Sebab cahaya dia tak terlalu terang tapi tak adalah terlalu malap. Sesuai untuk dalam kereta ni. Alright. Korang nak tengok, nak tutup ni bukan main payah. Tapi macam ni lagi cepat. Okay, dia punya design belakang macam aku cakap tadi, memang nampak premium lah. Okay, lampu dia pun nampak kemas, premium. Semua ada DRL, lampu LED semua. Okay. Tak boleh. Dia terlalu dekat pula. Tak apa lah, nanti ada masa kita try lagi. Alright guys, ini sedikit banyak untuk Honda Odyssey Absolute 2.4 2400cc. Jadi guys, untuk Honda Odyssey Absolute 2.4 ni, market price dalam 170 sehingga 180. Okey, itu bergantung pada spek kereta, pada mileage, pada condition, dia punya grade. Okey, kalau grade tinggi, mileage rendah, harga dia mungkin lebih mahal sikit. Tapi untuk spek kereta ni yang ada dekat showroom, harga dia dalam 170 lebih. Itu belum masuk on the road lah. Jadi untuk kereta ni, yang ni adalah kereta buatan Jepun.
Jadi kat sini kita offer warranty sehingga 8 tahun. Okey, warranty sehingga 8 tahun. Di mana company kita memang ada offer benefit seperti unlimited mileage, unlimited claim, open concept workshop, limit berclaim bergantung pada jenis plan yang korang ambil. Okey, jadi kereta ni ada few unit dekat kita punya outlet. Kita ada 6 ke 7 outlet sebenarnya untuk Sina Group. Jadi kalau korang bercadang nak cari sebuah MPV bawah 200,000, mungkin korang boleh consider untuk try tengok Honda Odyssey Absolute. Okey, dengan road tax mungkin dalam 800 lebih sebab dia punya enjin tu dalam 2,400, mungkin dalam 780 ke 840 ringgit road tax je. Tapi kereta ni serius cakap memang sangat-sangat selesa lah. Untuk korang bawa daily drive boleh, untuk long distance pun okey. Lagi-lagi kalau korang ada family yang besar, ada anak mungkin 4 ke 5 orang, ataupun nak bawa family, mentua, parent, kereta ni memang sangat-sangat selesa dan sangat-sangat praktikal. Alright, jadi kalau korang berminat, macam biasa korang boleh hit button DM ataupun korang boleh Roger aku di 016 649 6076. Alright guys, kita ada banyak lagi kereta yang ada dekat showroom. Okay, selain daripada MPV, kita ada kereta-kereta Continental macam A180, A35, A250. Okay, lepas kita ada kereta performance dan macam-macam lagi sebenarnya. Okay, kalau korang nak tengok, korang boleh datang dekat showroom aku yang terletak di Bandar Baru Bangi. Okay, kita boleh tunjukkan lah. Yang ni kita ada model tak silap A180. Okay, kat tepi ni kita ada Toyota Alphard, Toyota Velfire daripada spek S sampailah spek SC. Okay, lepas tu kita nak tunjuk lagi, kita ada model CLA shooting brake. Yang mana tak tahu shooting brake tu, dia macam versi wagon sikit. Kita ada CLA 35, CLA 250. Kita ada Yaris GR. Yang ni Yaris GR Performance Pack. Okay, GR4. Memang cantik guys. Alright, macam-macam lagi model-model kereta yang ada dekat showroom kita. Okay, kita ada G63. Yang ni kereta-kereta untuk usahawan-usahawan yang kat luar sana dan nak cari kereta yang besar macam ni. Okay, selain tu kita juga ada N-Box kat sini. Okay, kita ada N-Box kat sini. Lepas tu kita ada Honda Civic FK7. Yang ini warna nado grey. Versi ni tak silap aku, yang ini dia versi auto ke manual lah. Alright, ini adalah versi manual. Korang boleh lah dapat feeling ala-ala macam Honda Civic FK8. Macam kat depan ni. Okay, ni Honda Civic FK8. Tapi kalau korang tak nak spend sampai 200,000 lebih, korang boleh try ambil Honda Civic FK7 ni. Quite nice juga sebenarnya. Okay, quite nice. So kita ada banyak option. Kalau korang masih nak cari Honda Civic FK8, kita ada banyak unit sebenarnya available. Kita ada stok masih ada. Okay, ataupun kalau korang nak cari Yaris GR, yang ini pun kita dah ada bawa banyak. Okay, termasuklah yang ke atas kapal on the way datang ke Malaysia. Alright, tengok bersusun stok-stok yang kita ada. Jadi guys, kalau korang bercadang nak cari kereta, boleh roger-roger lah. Ataupun nak aku review kereta-kereta lain pun boleh drop dekat komen. Alright guys, sampai di sini je. Terima kasih. Assalamualaikum. ZK signing out.